Nabi kata, kalau aku nampak umat aku nanti hari kiamat, aku akan panggil datang minum di kolam aku. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kami yang siang malam bersahabat dengan kamu, bolehlah kamu panggil kerana kamu kenal. Apa hal umatmu yang akan datang? Nabi tanya balik, kalau mu ada seekor kuda yang putih, kudamu berkawan dengan kuda-kuda yang hitam, mu kenal kudamu? Kenal dah, kuda aku putih. Maka aku kenal umat aku nanti, muka mereka warna putih bercahaya, min asari wuduk, kerana mereka mengambil wuduk untuk solat. Faham lagi? Betul, orang yang tak solat, tak ada cahaya, Nabi tak panggil. Faham? Kita lah ni berat ni, orang tak solat cium tangan. Nampak tak? Dia tak solat cium tangan, baik cium tai lembu. Tak solat, tarikus solah ni Allahu Rabbi, dia jahat pada syaitan dia. Iblis tidak mau tunduk kepada Adam, bukan kepada Allah. Orang yang tak solat tak mau tunduk kepada Allah, betul tak? Dahsyat dia ni. Tapi ada orang kata, walaupun tak solat, hati kami baik. Nampak? Tu ayat bagus tu. Kami tak solat betul, tapi hati kami baik. Kalau baik, tak masuk neraka. Faham?